Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan SOG bagi khusus GMGMJ 3043 Pembangunan Organisasi bagi semester Julai 2025. Tugasan kami kali ini bertajuk Pembangunan Organisasi di Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ. Okey, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Fauzan bin Muhammad Fahimi 290160. Okey, ahli kumpulan yang kedua Muhammad Amir Rushidi bin Zamri 290183. Yang ketiga Nuajri bin Ahmad 290217. Dan ahli kumpulan kami yang terakhir adalah Muhammad Firdaus bin Zainal 290411. Okey, untuk pengenalan pembangunan organisasi atau Organizational Development OD secara ringkasnya bermaksud proses perubahan terancang untuk meningkatkan keberkesanan organisasi dari segi strategik, struktur, proses dan budaya kerja menurut Cummings and Worley 2019. OD berasaskan prinsip sains tingkah laku bagi memacu perubahan dan prestasi organisasi secara berterusan. Dalam sektor awam, OD membantu organisasi seperti JPJ meningkatkan kecekapan, memperkukuhkan perkhidmatan dan menyesuaikan diri dengan cabaran global serta kemajuan teknologi. Okey, untuk slide diagnosis ini kami fokus kepada isu-isu utama yang menjejaskan keberkesanan di Jabatan Pengangkutan Jalan atau JPJ. Secara keseluruhannya ada 4 isu utamalah. Yang pertama, isu strategik. JPJ ni masih banyak guna proses manual. Jadi keperluan untuk transformasi digital ni sangat penting lah supaya kerja jadi lebih cepat dan tepat. Yang kedua, isu technostructure. Struktur organisasi JPJ terlalu hierarki, banyak lapisan, kelulusan yang membuat keputusan jadi lambat dan kurang fleksibel. Yang ketiga, isu proses manusia. Komunikasi dalaman tidak begitu berkesan. Kadang-kadang maklumat penting tak sampai kepada anggota bawahan ataupun pegawai bawahan untuk dilaksanakan. Okey, yang keempat, isu pengurusan sumber manusia. Masih ada pegawai yang kurang kemahiran digital dan tidak cukup pengiktirafan atas prestasi kerja mereka. Ini kalau kita tengok menjejaskan semangat serta motivasi anggota bawahan lah. Kesimpulan yang kita dapat kat isu untuk diagnosis ni, semua isu ni saling berkait dan perlu ditangani bersama supaya JPJ dapat menjadi organisasi yang lebih moden, efisien dan responsif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Amir Rushidi bin Zamri 290183. Ingin membentangkan dengan berkenaan cadangan intervensi JPJ. Pembangunan organisasi di Jabatan Pengangkutan Jalan memerlukan intervensi yang strategik, teknostruktural, berfokus pada proses manusia dan pengurusan sumber manusia. Setiap intervensi perlu disusun secara sistematik agar mampu mengatasi isu yang dikenal pasti serta meningkatkan keberkesanan organisasi secara menyeluruh. Yang pertama adalah intervensi strategik lah. Strategik ini adalah isu strategik utama dari JPJ adalah transformasi digital. Untuk mengatasi isu ini, cadangan intervensi adalah pelaksanaan transformasi digital berperingkat dengan tumpuan kepada proses kerja, sistem teknologi dan pembangunan kemahiran pegawai. Langkah pertama adalah audit proses untuk mengenapasi semua aktiviti yang boleh digitalkan. Sebagai contoh, proses pendaftaran kenderaan dan pelaksanaan yang sebelum ini bergantung kepada dokumen fizikal kini boleh dialih kepada platform digital lah. Yang kedua adalah intervensi teknostruktural. Isu ini JPJ berkaitan dengan struktur organisasi hierarki.
tradisional yang memperlahankan aliran maklumat dan keputusan. So, intervensi ini yang dicadangkan adalah penyesuaian kepada struktur metrik. Struktur metrik membolehkan kolaborasi merentas unit di mana pegawai diberikan kuasa untuk membuat keputusan projek tertentu tanpa perlu melalui pelbagai lapisan pengesahan. Sebagai contoh, bagi projek penguatkuasaan undang-undang, jalan raya, jawatan kuasa khas merentas fungsi boleh ditubuhkan melibatkan pegawai operasi, IT dan sumber manusia. So, yang ketiga adalah intervensi proses manusia. So, isu proses manusia ini timbul daripada komunikasi dalaman yang lemah dan kurang kerjasama antara pegawai. So, intervensi yang dicadangkan termasuk penubuhan portal intranet bersepadu di mana semua notifikasi, perpaduan prosedur dan maklumat terkini dapat diakses oleh pegawai secara konsisten. So, selain itu, latihan komunikasi juga yang berkesan dan pengurusan konflik perlu diberi. Contoh, sesi role play boleh dijalankan untuk membolehkan pegawai menangani aduan pelanggan, berinteraksi dengan rakan sekerja dari unit lain dan mengurus maklumat sensitif secara profesional. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nuwajri bin Ahmad, nombor metrik 290217. Di sini saya akan menerangkan tentang cadangan dan penambahbaikan dalam organisasi. Yang pertama, dari segi strategik. Transformasi digital sering menjadi cabaran utama kerana ia melibatkan perubahan menyeluruh dalam operasi organisasi. Maka dengan itu, organisasi perlu mempunyai strategi yang lebih jelas dan dilaksanakan secara berperingkat. Pendekatan ini membantu memastikan setiap fasa perubahan dapat dikawal dengan lebih baik serta dapat mengurangkan risiko kegagalan. Yang kedua, dari sudut teknostruktural, bermaksud gabungan antara teknologi dan struktur organisasi, di mana ia merupakan satu cara organisasi disusun dari segi pembahagian kerja, aliran kuasa serta penggunaan teknologi dalam menyokong sesuatu operasi. Struktur organisasi yang terlalu rigid boleh melambatkan sesuatu proses dalam membuat keputusan. Justru disarankan agar setiap organisasi menggunakan struktur matriks yang lebih fleksibel, di mana struktur ini membolehkan kerjasama rentas jabatan dalam mempercepatkan proses pelaksanaan sesuatu tugas. Maka dengan itu, dapat dilihat yang seterusnya dalam proses manusia, iaitu di mana terdapat masalah komunikasi yang sering menjadi punca kelewatan dan salah faham dalam organisasi. Dalam mengatasinya, organisasi boleh mewujudkan sistem yang dikenali sebagai intranet. Dalam sebagai contoh, iaitu intranet menyediakan pengumuman rasmi organisasi. Yang kedua, menyimpan dokumen atau berkeliling, borang, laporan serta manual kerja, di mana intranet ni dapat digunakan bagi menggalakkan budaya komunikasi secara terbuka agar setiap maklumat dapat disalurkan dengan lebih cepat dan berkesan. Akhir sekali, dari segi aspek sumber manusia, isu ini merupakan isu yang sering dibangkitkan di mana terdapat jurang kemahiran dan tahap motivasi yang rendah serta perlu diambil perhatian. Maka dengan itu, organisasi boleh memperkenalkan program seperti latihan ICT bagi meningkatkan kecekapan digital kaki tangan dalam menjadi satu intensif berasaskan prestasi dalam meningkatkan semangat dan produktiviti kerja. Kesimpulannya, penambahbaikan dalam keempat aspek ini iaitu dari segi strategi, teknostruktural, proses manusia dan sumber manusia akan lebih membantu organisasi dalam mencapai perubahan yang lebih mampan dan berdaya saing dalam jangka masa yang panjang. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Pindah bin Zainal, nombor metrik 290411. Di sini saya ingin menerangkan kesimpulan. Kesimpulannya, pembangunan organisasi ataupun OD di JPJ perlu pendekatan holistik yang melibatkan strategi, struktur,
proses manusia dan sumber manusia. Transformasi digital, struktur yang fleksibel, komunikasi berkesan dan latihan pegawai menjadi kunci kepada peningkatan kecekapan serta kepuasan pelanggan. Walaupun berdepan halangan seperti kos dan jurang kemahiran, ia boleh diatasi melalui komunikasi berterusan dan pelaksanaan berperingkat. Dengan itu, JPJ mampu menjadi agensi awam yang moden, responsif dan berdaya saing sejajar inspirasi kerajaan. Sekian, terima kasih.